Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu dalam kuliah yang kedua berkaitan dengan secularism. Pada hari ini insyaAllah kita akan bincangkan tentang konsep secularism, di mana saya bahagikan kepada saya bawakan 4 definisi daripada 4 jenis kamus yang membicarakan tentang secularism. Yang pertama, kamus Dewan. Dia menyatakan bahawa sekular adalah fahaman yang menolak agama. Soalan saya, adakah sekular menolak agama? Kenapa sekular tidak tolak agama? Adakah sekular, mesti sekular itu tolak agama? Apa penjelasan? Okey. Dan yang kedua ialah memisahkan agama dari urusan keduniaan. Ini kamus yang terdapat dalam temu Dewan lah. Tak semua sekular menolak agama. Dia menerima sebahagian sahaja. Dia tidak menolak sepenuhnya 100% tidak. Ini agama, ini bukan agama. Ini sekolah agama, ini sekolah ada biasa. Ini bank Islam, ini bank bukan Islam. Ini sekolah Islam, ini sekolah bukan Islam. Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Kafir. So the problem itu dia punya masalah. Bila kita merujuk kepada agama, perkataan agama ni satu perkataan yang common, yang selalu digunakan. Apa maksud agama? Pegangan, kepercayaan. Dan the problem apabila kita terjemahkan agama dengan kepercayaan. Okey, itu masalah yang kita bincang. Bila orang merujuk agama, apa itu agama? Agama ialah tunjuk masjid. Agama ialah sorban. Agama adalah perayaan, sekolah, madrasah, church, kan? Ataupun kuil agama. So selain daripada itu, biasa, kan? Sekolah agama, sekolah biasa. Sekolah biasa tu tak agama ke? Sekolah agama, ini sekolah akademik. Akademik tu bukan agama. Ini pakaian, kan, bukan baju Melayu. Ini tak agama ke pakaian? Kalau agama mesti telekung. Tak telekung tak sah sembahyang. Dan telekung mesti putih. Kalau hitam tak boleh. Syiah. Ini satu konsep yang konsep agama yang perlu untuk dibetulkan tentang konsep kebenaran. Kerana apabila kita menyebut tentang agama, bukanlah bermakna dia itu memakai pakaian yang tertentu. Tetapi disebut agama ialah keseluruhan aspek kehidupan. Keseluruhan aspek kehidupan. Sama ada kita di UKM ke, luar UKM ke, dalam masjid ke, luar masjid ke, pakai apa pun jenis pakaian, di mana juga kita berada, itulah agama. Tetapi secularism tidak semestinya menolak keseluruhan ini. Apabila disebut ini sekolah agama, ini sekolah biasa,
sekolah akademik. Kenapa dipanggil sekolah akademik? Kenapa dipanggil sekolah biasa? Apa maksud biasa? Apa maksud akademik? Dosa pahala tak ada dalam sekolah biasa? Dosa pahala hanya pada sekolah agama? Ini masalah dalam, kita kata, penterjemahan, dan juga masalah dalam apa? Dalam mendefinisikan apa itu agama. Okey. Jadi dalam memahami sekularisme ini, bila disebut diterjemahkan sekular itu fahaman yang menolak agama, ini satu terjemahan yang bagi saya tidak tepat. Kerana sekularisme tidak menolak agama. Yang menolak agama adalah beberapa bahagian peratus yang kecil yang menolak agama, yang langsung tak terima agama. Seperti mana atheism, ditolak langsung agama. Yes. Ataupun jadi macam apa, orang yang Kamal Atatürk yang mengubah agama langsung. Semua sekali diubah, azan diubah, pakaian apa nama ni diubah. Itu mungkin sebahagian kecil, tak betul banyak orang yang memusuhi agama. Tetapi yang paling banyak yang ada ialah dia tak kisah pasal agama. Apa maksud tak kisah pasal agama? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ada pun tak ada masalah. Ataupun aku nak buat, aku buat. Aku tak nak buat pun, ikutlah. Sebagaimana yang kita dah bincangkan tentang konsep tauhid dulu pada minggu yang lalu, di mana konsep tauhid ini sifatnya mengikat. Sifatnya apa? Mengikat. Bila kita tidak lagi terikat, maknanya apa? Kita melepaskan diri. Bila melepaskan diri, disitulah mula datangnya sekularisme, liberalisme yang kita dah bincangkan dalam minggu yang lalu. Justru kita kata fahaman yang menolak agama is not totally tepat apa yang kita maksudkan ini, kerana disebut sekular ini barangkali dia juga memisahkan kehidupan, ataupun yang paling tepat bagi saya ialah dia tak semestinya dia pisah. Kalau pisah ni dia rasa macam masa jauh sangat kan, antara dia nanti jauh sangat, ni di sana aku sini. Dia tak kisah kan? Walaupun dia ada di sekitar dia, duduk dalam kawan-kawan ni, tapi ada yang seorang ni dengan seorang yang lain, dia anggap macam ada macam tak ada. Ada ni macam baju kuning dengan baju hijau ni kan? Dia anggap kawan dia macam tak ada. Ada pun tak ada, tak ada pun tak macam ada. Itulah sekularisme dan sikap terhadap agama. So bagi kita kan, bahawa sekular ini ialah kita bersikap untuk terikat dengan seluruh agama, maka sebab itu tiada lagi adanya sekolah agama. Sebab semua sekolah ni agama berlaku. Semua pengajian Islam berlaku. Sebab ni pengajian Islam di Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Sains pengajian Islam ni, Fakulti Law pengajian Islam ni. Cumanya yang membezakan antara Fakulti Pengajian Islam dan juga yang lain tu ialah di mana dalam Fakulti Pengajian Islam ni kita belajar ilmu yang berkaitan dengan bersumberkan kepada wahyu, bersumberkan kepada Quran, sumbernya wahyu, hadis, wahyu. Quran, hadis kita belajar ilmu sama ada dalam bidang syariah ataupun bidang usuludin kan, semua sumbernya wahyu. Dalam bidang apa, dalam bidang ilmu sains, sama ada FCK dan sebagainya, itu adalah sumbernya akal. Sumbernya apa? Akal. Sama ada akal ataupun wahyu, keduanya sumber Islam. Kedua-duanya sumber itu Islam. Bukan bermakna akal ni tak Islam. Matematik 1 campur 2 3. Sumber mana kita nak tahu 1 campur 2 dan 3? Akal. Akal kita tahu 1 campur 2 3. Ada sebut dalam Quran 1 campur 2 3. Sumbernya akal. Adakah Islam tak menerima sumber akal? Tak, Islam terima.
Bila Islam terima, maknanya dia salah satu daripada sumber yang diterima dalam Islam, dan dia juga termasuk dalam perbincangan Islami. Matematik Islam, sains Islam, uji kaji Islam. Semuanya bila masalah yang berlaku ialah bila disebut ini Islam, ini sains, ini sekolah agama, ini sekolah biasa. What do you mean dengan biasa? Apa maksud biasa? Is it biasa itu tak ada kaitan dengan agama? Ini bila ada fikiran yang sebegitu, maknanya idea secularism ada dalam pemikiran kita. Sebab itu kita nak ubah perkara ni memang makan masa yang begitu lama. Kalau korang ingat nak ubah dulu kita di Malaysia, nak ubah daripada tak bertudung ke bertudung ni, tahun 70-an Ustazah tak bertudung. Tahun 70-an tanyalah mak-mak korang, dulu Ustazah masa sekolah dulu pakai tudung tak? Pakai tudung satu, rambut nampak, remas panjang, pakai cermin besar. Yang dia punya anak muridnya tudung selendang atas bau. Ustazah seorang aja yang angkat tudungnya atas kepala. Itu pun remas besar dia punya. Saya masa Al-Gogo apa? Nak ubah tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000, berapa tahun? 30 tahun baru boleh ubah keadaan itu. Nak ubah satu-satu idea masyarakat begitu lama. Justru kita kata nak ubah perkara ni, makan masa insya-Allah datang yang akan berubah juga. Okey, itu secara basicnya. So kita dalam memahami secularism ni, kita tidak berpegang, kita bukan sekadar masalah sekular, dan juga dalam buku-buku yang lain, definisi-definisi yang lain yang melibatkan istilah, kita dalam kamus dewan itu tidaklah jadi satu panduan yang muktamad, kerana dia melibatkan bahasa, bukan melibatkan istilah. Seterusnya dalam Encyclopedia Britannica, gerakan sosial yang mementingkan dunia tidak mementingkan akhirat. Mementingkan dunia tidak mementingkan akhirat. Apa maksudnya? Dunia, dia tak kisah tentang hidup selepas, tiada maknanya. Saya rasa tak ada maknanya. Apa maksudnya? Tak ada kisah, tak ada maknanya. Orang rasa orang sekarang lah, kan? Mementingkan dunia. Sebab itu disebut dalam Oxford dia sebut sebagai keduniaan atau materialistik, benda. Sekular mesti benda. Sebab itu dia sekular ni, dia tak terima wahyu. Kenapa dia tak terima wahyu? Sebab wahyu ni bukan benda, bukan material. Wahyu bukan material, bukan nampak, bukan benda nampak. Dosa pahala nampak tak? Nampak. Sebab dosa pahala tak nampak, maka dia tak masuk dalam bab dalam sekular. Sebab sekular ni mesti benda nampak. Adapun benda yang tak nampak, maka tak masuk dalam perbincangan sekular. Sebab itu kalau disebut hospital, perubatan Islam dengan perubatan bukan Islam, bahasa yang sikit, perubatan kafir. Islam lawannya kafir, kan? Islam lawannya, Islam bukannya dia ada syurga, maka tak ada syurga, lawannya biasa-biasa. Ada. Maka kita katakan ini hospital dengan perubatan Islam. Di hospital perubatan Islam. Di hospital perubatan Islam ke perubatan kafir? Islam. Cumanya perubatan yang digunakan dalam hospital itu menggunakan metodologi yang menggunakan alat yang diuji, yang dikaji
Manakala yang disebut, yang Rasulullah sebut perubatan Islam itu adalah perubatan yang menggunakan wahyu. Sama ada menggunakan alat ataupun menggunakan wahyu, diterima dalam Islam, selagi mana kita mempercayai bahawa yang menyembuhkan itu bukan alat. Yang menyembuhkan bukan alat, yang menyembuhkan itu Tuhan. Kalau kita anggap pergi hospital, yang sembuhkan ni makan ubat ni sihat pakcik, tak sihat-sihat, mati terus. So kita nak kata apa? Yang mengubahkan tu apa dia? Allah, bukannya ubat. Selagi mana kita mempercayai perkara sedemikian, maka itulah sebut perubatan Islam. Tapi kalau kita pergi ke hospital menganggap bahawa yang menyembuhkan itu adalah alat, itu bukan Tuhan, itulah sekular. Itulah yang sekular. Sebab kita menganggap bahawa yang menyembuhkan itu bukan alat, yang menyembuhkan itu bukan Tuhan tapi alat. Itulah sekular. Bila kita anggap bahawa yang menyembuhkan itu Tuhan, Allah Ta'ala, maka itu betul-betul menandakan bahawa kita beriman dengan Allah. Alat ni sebagai sebab. Malah sekiranya kita pergi berubat dengan menggunakan ayat Quran sekalipun, masih menganggap bahawa yang menyembuhkan ayat Quran bukan Tuhan, apa masalah juga? Kita jumpa dengan Darul Syifa dah, Darul Syifa bagi air ni, minum air ni sihat. Masalah tak? Masalah juga. Dia bukan masalah air, masalah Quran, masalah pun keyakinan siapa yang menyembuhkan itu. Maka apabila kita anggap bahawa, kerana apa? Kerana sekular, dia tidak percaya kepada benda ghaib. Benda ghaib ni dia bukan perbincangan dia, tak masuk dalam skop subject of discussion dalam secularism. Dia tak masuk dalam perbincangan. Kenapa tak masuk? Sebab sekular ni yang apa, dia science based. Sains ni benda nampak. InsyaAllah kita akan bincang bab sains nanti dalam. Jadi saya nak sebutkan di sini ialah dalam sekular ni dia mementingkan keduniaan. Apa maksud dunia? Material. Jadi ini apa sudah. Kemudian yang seterusnya, agama tak sepatutnya menjadi asas bagi akhlak dan pendidikan. Apa maksudnya? Agama tidak boleh memaksa orang, seperti mana yang disebutkan oleh Siti Kasih. Disebut agama shouldn't dictate me what should I wear. Agama tak patut menentukan apa yang sepatutnya saya pakai. So kita kata sebaliknya, agama yang menentukan apa yang patut kita pakai. Betul tak? Agama yang menentukan apa yang patut kita pakai, apa yang patut kita makan. Cumanya kita bagi tahu bahawa yang boleh dan yang tak boleh ni, yang boleh banyak, yang tak boleh sikit. Yang boleh banyak benda yang boleh, yang kena ambil yang tak boleh macam apa? Pakaian yang tak bolehnya apa? Tak betul aurat. Yang betul aurat macam-macam jenis. Kita tengok tudung pun macam-macam jenis tudung. Ada yang merah, ada yang dia punya letak button kat sini, kan? Ada yang kena pakai macam ni sama. Ada yang silap. Kat sekolah tu, kat sekolah ni, ni semua dah pandai-pandai silap dah. Dia punya regak kat sekolah ni. Masuk sekolah lah, kan? Zaman-zaman kau masuk sekolah tu, kan? Dah pandai dah dia nak pegang dan tudung ni, kan? Sekolah tu tak. Kan? Kalau nak pasal cuma malah sebut dia pada budak sekolah, kan? Jadi agama tak sepatutnya menjadi asas bagi akhlak. So ini siapa disebut sebagai al-sebut agak bahawa. Sebab dia kata bila sebut agama ni satu benda yang khayalan, tidak dibuktikan. Jadi itu kata apa? Oxford sebab dia. Kemudian Webster, semak keduniaan, aliran keduniaan dunia. Menolak apa-apa bentuk iman
tak percaya. Kepercayaan ni, belief, faith is not acceptable in dalam kehidupan. Tidak boleh dipaksa kepada orang lain. Mereka punya pandangan, benda ni tidak boleh dipaksa, boleh diterima kan. Kalau kau nak buat, buat lah, tapi jangan paksa aku buat. Kalau kau nak semayang, jangan paksa aku semayang. Kalau kau nak pakai tudung, pakai, tapi jangan paksa aku pakai. Kalau kau nak puasa, jangan paksa aku puasa. Ini dalam pemikiran orang. Dan akhirnya ialah pemisahan agama dan negara kan. Negara ni maksudnya ialah kehidupan sebenarnya. Jadi bila ada pisah kehidupan, dia bercanggah dengan konsep tauhid yang kita dah bincang pada minggu sudah. Okey. Justru kita patut mempunyai minda seperti ini. Apa maksud minda seperti ini? Minda tauhid. Minda kita tauhid. Apa maksud minda tauhid? Melihat seluruh aspek kehidupan kita ini, we are bound. Kita terikat. Kita terikat dengan agama. Melihat daripada sudut, semua daripada kacamata tauhid. Apa maksudnya? Saya dah bincangkan dulu Ustaz. Melihat daripada kacamata tauhid, apa maksudnya? Ada batasan, terikat lagi. Ada keutamaan, aulawiyat, priority. Lagi kita melihat semua ni kembali kepada Tuhan. Kita tengok kayu, ni kayu. Daripada mana asal kayu? Pokok daripada mana? Tanah daripada mana? Bumi daripada mana? Siapa yang menggerakkan bumi? Ni orang. Ada ayam. Sebelum ayam? Sebelum atuk? Sebelum moyang? Sebelum moyang? Sebelum Nabi Adam? Allah. Ni besi, steel. Besi lah dia tu. Besi daripada mana? Daripada lombong. Lombong daripada mana? Bom besi? Tanah. Tanah daripada mana? Bumi. Bumi daripada mana? Cahaya. Cahaya daripada mana? Lampu. Lampu daripada mana? Elektrik. Elektrik daripada mana? So maknanya ni yang dipanggil minda tauhid. Maknanya melihat keseluruhan, bagaimana kita melihat kehidupan ini dengan pandangan bahawa ini Tuhan punya, ini Tuhan buat, ini yang tauhid. Justru bila saya dah bincangkan pada Islam, bila kita melihat orang bukan Islam atau melihat orang Islam dengan pandangan tauhid yang mendatangkan konsep dakwah. Bila ada itu, barulah adanya dakwah. Otherwise tak ada dakwah. Okey. Seterusnya kita biasa dengar tentang dunia dan akhirat. Apa maksud dunia dan apa maksud akhirat? Dunia daripada perkataan dana yadnu, dunungan. Apa maksud dunia? Dekat. Dana yadnu, dekat, berhampiran. Apa maksud berhampiran dan dekat? Masa sekarang ni. Sekarang, current. Adapun akhirat, akhir, jauh. Masa pun kita tak tahu bila, lambat lagi. Walaupun kita rasa macam beribu-ribu tahun,
Tapi Tuhan sebut inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti mana 1000 tahun kita. Berapa masa di situ Tuhan? Kita dengan Nabi Muhammad dah 1400 tahun. Yauman 'inda rabbika, ikut hari di sisi Tuhan baru satu hari lebih. Kita dengan Nabi dengan Nabi Isa berapa ribu tahun? Dengan Nabi Isa berapa ribu tahun? Baru 2000 tahun. 2014, 2016, baru 2000 tahun lebih kurang, baru 2 hari. Nabi Isa dengan Nabi Musa berapa ribu tahun? Nabi Musa dengan Nabi Isa lebih kurang 2000 tahun. Berapa hari? Baru 4 hari. Kita rasa lama sangat dah. Tuhan, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu hari di sisi Tuhan. Hari di akhirat, satu hari di sisi Tuhan 50 alfa sana, 50,000 tahun. Satu hari di akhirat. Kiraan kita. Kiraan kita ni kiraan apa? Kiraan kita kiraan apa? Bumi mengelilingi matahari. Bumi sekali mengelilingi matahari, sekali pusing 1 tahun. Bumi dipusing 4 jam. Dipusing matahari 1 tahun. Ini planet Bumi. Yang atas langit tinggi lagi, di mana matahari dah bukan menjadi paksi kepada planet berkenaan di situ Tuhan. Tentunya tidak sama kiraan masa di situ. Okey. So saya nak sebutkan sini ialah dunia dan akhirat. Ya. Di mana bila disebut dunia bermaksud dekat, dan akhirat maksudnya jauh. So kalau banyak duit, orang kaya, orang dunia ke akhirat? Kereta besar, rumah 10 tingkat, kereta 10 biji, kan? Jaguar 10 biji. Kemudian apa lagi? Duit ada 2.5 bilion, 2.6 bilion. Kan? Kita kata apa? Ni dunia ke akhirat? Ada orang naik basikal, orang tua naik basikal. Basikal. Naik basikal tu dunia ke akhirat? Dunia juga. So apa ukuran akhirat, apa ukuran dunia? Apa dia punya parameternya yang boleh menentukan ini dunia, ini akhirat? Rumah besar dunia, rumah macam pondok akhirat. Niat macam mana? Orang yang menggunakan alat benda, sama ada dia banyak duit ke sikit duit ke, yang boleh mencari pahala akhirat. Naik basikal buruk, basikal tu yang buruk tadi, bunyi krak dengan rantainya yang tak berminyak, naik. Dia punya rakap dia tu pun dah keluar, dia punya ni tinggal besi dia tempat tinggal tu. Sedih kan? Mestikah dia tu akhirat? Tak semestinya. Punya penunggang basikal dia tadi, udahlah main bola sampai azan dah reset penamat. Lepak pula sampai pukul 8 malam dekat tepi simpang. Wah, ni basikal buruk. Basikal ni basikal akhirat ke basikal dunia?
Ada orang naik kereta besar, kereta mewah, menggunakan kereta berkenaan untuk perkara yang boleh mendatangkan pahala. Kereta ni kereta akhirat ke kereta dunia? Orang yang melihatnya daripada kacamata material, dia akan tengok, oh ini mewah dunia, ini miskin akhirat. Kita tidak begitu. Kita melihat apa yang boleh mendatangkan pahala. Apa-apa yang boleh mendatangkan pahala, itulah akhirat. Dan apa-apa yang boleh mendatangkan berdosa ataupun tidak mendatangkan pahala, itulah dunia. Pakaian boleh datang pahala ke tidak? Pinggan mangkuk boleh datang pahala ke tidak? Kain langsir boleh datang pahala ke tidak? Itu pinggan mangkuk akhirat. Langsir akhirat. iPhone 7 akhirat. Apa lagi? Akhirat. Sebenarnya bukanlah maksudnya akhirat itulah perkara apa? Perkara yang apa nama, mewah ni dunia. Dapat dia banyak dunia. Tak semestinya begitu. So kefahaman kita perlu jelas parameter yang ditentukan itu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sebut wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Wabtaghi, apa maksud wabtaghi? Carilah. Wabtaghi, carilah. Fima ataka Allah, daripada apa? Rezeki yang Tuhan berikan kepada kamu. Cari apa? Ad-darul akhirah. Cari akhirat. Apa maksud cari akhirat? Cari pahala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa dunia. Jangan kamu lupa dunia. Apa maksud jangan kamu lupa dunia? Konteks ayat ni, apa maksudnya ayat ni? Kaya lah tak apa, la tansa, jangan kamu lupa dengan kaya lah. Tetapi wabtaghi ad-darul akhirah. Cari apa? Cari ad-darul akhirah. Tapi janganlah kamu cari darul akhirah sampai kamu tak ada dunia. Carilah. Bukan seimbang. Seimbang salah. Ayat Quran tak sebut seimbanglah kamu, tak ada. Wala tansa. Jangan lupa. Nanti saya akan ulas sebab seimbang tak seimbang nanti dalam masa yang lain. Masa yang lain. Ayat sebut apa? Wala tansa, jangan lupa. Seimbanglah kamu. Tak seimbang. Sebab hidup kita, sebab tu minda tauhid. Sebab minda tauhid. Kemudian barulah kita jumpa dengan apa tadi? Dengan akhirat. Sebab itulah kita kata mana-mana perkara yang boleh mendatangkan pahala, itulah akhirat. Manakala yang tidak mendatangkan pahala, itulah dunia. Itu parameter. Tahu parameter? Ukuran dan kita mengukur. Tengok orang tu, oi dunia. Tengok orang ni akhirat. Tengok orang kaya, dunia. Tengok orang dapat duit, dapat PT-PT kan, PT-PT kan, ini dunia. Dunia belakang ni. So itu bukan, itu salah konsep. Jadi konsep yang kita digunakan ialah mana-mana yang boleh mendatangkan pahala. Malah kita patut untuk mencari pahala sebanyak yang mungkin. Okey, kesimpulan daripada definisi yang ini ialah sekular dia menolak namanya dosa, namanya pahala. Tiada dalam perkiraan seseorang yang bernama sekular dosa dan pahala. Seorang sekularis dia
tak ada dosa dan tak ada pahala bagi dia. Sebab itu dia boleh terima dan boleh tak terima. Dia boleh terima, tidak terima. Bagi seseorang sekularis, kita tidak. Kita mengambil ukuran. Sebab tu mengambil parameter tadi ialah mana-mana yang boleh tambahkan, yang boleh mendatangkan. Kerana ia bukan perkara material. Benda ni bukan material, bukan dosa, bukan material. Pahala bukan material, bukan nampak. Bila benda tu tak nampak, so apa yang patut dia menyusahkan apa? So tak perlu. Ini masalah. Kemudian yang pertama. Yang kedua ialah dia pemisahan agama dari urusan politik. Politik ini bukan sekadar politik kenegaraan sahaja, tapi ialah itu pun salah satunya. Yang lain daripada itu ialah memisahkan agama dari hidup. Sebab itu saya contohkan begini, saya contohkan bila kita datang ke masjid, kita pakai tudung, kan? Datang fakulti Islam pakai tudung, fakulti lain hari Jumaat pakai kain, pakai apa? Pakai kain apa? Baju kurung, kan? Hari biasa malah pada ada satu kolej dulu, saya pernah mengajar satu kolej, kan? Subjek saya, pakai baju kurung. Habis subjek, tukar baju. Ada pernah saya mengajar di sebuah kolej dulu, masa saya sama master dulu, saya mengajar kolej di Kajang. Sebelum masuk kelas, saya masuk awal sikit, saya awal sikit. Tengah nak budak perempuan, tengah nak pakai tudung, nak pakai apa, nak pakai baju kurung, pakai baju apa dah, kan? Ustaz. Pakai baju. So sebab apa? Sebab nak masuk kelas saya sekali. So kita kata apa? Ini apa nama ni? Kau tengok juga bila yang apa, pergi ke Masjid Putra, kat Putrajaya. Orang-orang mana-mana orang yang tak pakai bentuk aurat yang sempurna, orang Islam yang tak pakai aurat yang sempurna, dibagi apa? Dibagi jubah. Selfie pula, barangkali jubah tu jubah pink. Dia jadi pinky tu. Selfie pula. Kita kata jubah tu satu penghinaan kepada dia. Sebagai orang Muslim, tak sepatutnya awak pakai jubah kuning, jubah pink itu, kerana you are Muslim. Yang patut layak pakai itu ialah sekiranya orang bukan Islam datang yang tidak bentuk aurat, mereka patut pakai. You are Muslim, diminta untuk pakai apa yang berkenaan, selfie pula, bagus, upload dalam Facebook ke Masjid Putra hari ini, kan? Tidak sedar itu satu penghinaan sebenarnya untuk dia, kerana dia tak faham dengan konsep ni. Seterusnya ketiga lah fahaman kebendaan, material. Kita bincang tadi lah fahaman yang bersifat material, benda nampak, benda nampak, dosa pahala tak nampak. Dan menolak agama sebagai asas masyarakat dan negara. Bab-bab yang berkaitan dengan pemerintahan, dia tidak ambil kisah pasal hukum Islam, pasal undang-undang Urdu, kan? Dia tak kisah, melansak je. Ini menolak agama sebagai asas masyarakat. Agama sekiranya dia banyak mendatangkan duit, gitu. So ini kita kata dah, maknanya menolak agama sebagai asas bermasyarakat dan bernegara. Dan akhirnya ialah yang paling ini lagi dah tiada rasa bertuhan. Apa dia? Tiada rasa bertuhan. Mungkin sebagai atheism, ataupun yang banyaknya ialah tak ada rasa berkait dengan Tuhan, tak ada rasa terikat dengan Tuhan. Sebab itu saya selalu contohkan ialah namanya dia orang yang ada pun dia tak apa, tak ada pun tak ada masalah. Ini sebulan am yang kita boleh dapat pada kata definisi.